Bila cuci adam dah kupas, macam ni rupa dia. Buah tuan-tuan, ada yang minta cuci adam tunjukkan bagaimana kita nak kupas buah gorek. Jom. Sekarang ni depan cuci adam ni buah gorek yang belum dibuka. Rupa dia macam ni. Dia berduri lah. Nampak tak? Rupa dia macam ni. Apabila kita dah buka, rupa dia macam ni. Ni buah yang dah hampir matang. Dia hijau-hijau kelabu. Nampak tak? Dia hijau-hijau pudar. Kalau hijau pekat macam ni, buah muda lah. Ni hijau pekat, buah muda. Nampak tak? Perbezaan hijau dia ni berbeza pak. Ni dah matang. Sehari dua esok dia kelabu lah. Kali macam ni. Yang ni dah betul-betul matang lah. Ni dia. Cara nak buka dia, kita kena kupas. Kita kopek macam ni. Tekan macam ni. Kupas macam ni. Dia akan terbuka macam ni. Tapi kena pakai glove lah. Sebab dia berduri ni. Dia akan keluar macam ni. Ambil buah dia. Buah inilah yang orang tua-tua bakar. Orang tua-tua ambil, dia bakar buah ni. Dia bakar. Lepas dia dah bakar, biji ni. Buah ni kita nampak besar kan? Kalau kita simpan dalam 3 ke 4 hari, dia akan jadi kecil. Dan dia akan jadi kecil macam batu kita tengok. Dia akan jadi kecil dan berwarna kelabu. Buah ni lah yang kita bakar. Kemudian dah bakar, barulah kita kisar dia, jadikan dia serbuk. Pagi satu sudu teh, malam satu sudu teh. Macam-macam ada pada dia ni. Macam-macam kebaikan ada pada dia. Konsum pagi satu sudu teh, malam satu sudu teh. Tuan-tuan tengok, luar biasa buah gorek. Buah gorek ni sangat-sangat luar biasa. Daripada akar sampai ke pucuk dia sangat-sangat luar biasa. Orang-orang lama mesti tahu. Ni dia, buah gorek. Ni buah gorek yang cara ambil ni. Okay. Kita nak buka dia. Buka dia. Semua dah matang ni. Nampak tak? InsyaAllah. Kita nampak dia besar ni, dia akan mengecil 3 ke 4 hari lagi. Bila cuci adam dah kupas, macam ni rupa dia. Buah gorek. Ni sangat-sangat banyak dia punya kebaikan dia. Buah gorek. Antara herba yang rare, yang sekarang ni dah cuci adam ingat dah hampir kurang, sangat-sangat kurang pokok dia ni.